Hai guys, Assalamualaikum, selamat malam. Kita bertemu lagi di video terbaru Ijat Celorek. So guys, sekarang ni kami terima panggilan kecemasan kebakaran kereta. Masing-masing semua sedang bersiap-siap, sedia gelap sikit. So tak nampak. Ada Cik Rizwan, Muhaimin, Adib, Inca Syaril ini, dan pemandu kita di hadapan Cik Tahan. So guys, tanpa buang masa, jom kita ke lokasi kebakaran kereta. Let's go. Jadi Kiri tu kereta. Oh, depan lah. Depan ya. Let's go. Cepat atas. Air dulu, buka dulu. Di belakang. Tu lampu ke apa tu? Bateri. Oh, spark eh? Spark eh? Oi, mengapi. Dia sambut bomba. Basah aku duduk dekat eh. Cik ni, saya tutup satu eh. Saya tutup satu eh. Oh, Amir jaga jalan ini ya. Bahaya tak? Kereta laju. Dia orang tak jaga jalan tadi, awal tadi tu. Tu dia. Tutup lah tadi. Tutup. Atas. Tutup ni. Gulung. Tutup. Yang ni tutup. Gulung kan? Ni gulung. Tutup. Okey, tutup. Ha? Bonet. Oh, buka bonet. Lalu bawah ni tak? Ni tak? Oh, asap. Oh, asap.
Wah, mantap ni. Punca dia? Api. Api ya? Perkara melibatkan api ya. Bahkan melibatkan api. Selain tu, api ya? Oh, menggelegak oh. Dengan goreng apa? Ayam? Fry? Kita apa? Fire. Air fryer? Oh. Owner dia di situ tadi? Ada api tak? Ada api tak? Asap kan? Air fryer dit. Air fryer. Air fryer. Waktu dia pak fire. Dia dekat dengan fire tu, dia bakar. Bak Oh. fire. Okey. Tit 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 tit. Terima kasih Encik Saan atas bakar-bakarnya. Enggak. Tit 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 tit. Okey, saya dah jumpa. Dia tertinggal perangai kat balai. Perangai budak ni. Hello guys, alhamdulillah lampu padam. Guys, alhamdulillah selesai kebakaran kereta jenis apa tadi? Velfire. Kereta jenis Velfire. Punca dia kena tanya dengan Mamat ni. Punca dia apa? Muhai. Api ya. Api ya. Api. Api ya. Api ya. Fire. Velfire eh. So dia impact pada fire lah. Dia berkait lah. Dia geseran antara point A pada point B. Ini dah masuk sains dah ni. Sains dan teknologi. Apa pun selamatlah semua. Apa pemandu pun selamat. Dah dah pergi ke balai polis untuk buat report. Telur satu je ya? Telur lah. Habis dah. Ini yang penting semua selamat kan. Berjaya dipadamkan. So guys, masih menonton daripada awal sampai habis. Terima kasih banyak-banyak sebab sentiasa menunggu video terbaru daripada Ijat Celoreng. Terima kasih banyak. So macam biasa, teruskan like, share, komen. Ajak kawan-kawan tengok Ijat Celoreng. Ajak kawan-kawan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.